Boleh ke kita potong gaji kalau staff tu tak perform? Hai, Assalamualaikum. Saya Syam Wahab, YB majikan anda. Bukan YB yang berhormat, yang bantu majikan. Kita kena ingat, pemotongan gaji ni adalah satu proses tindakan disiplin dan ianya hanya boleh berlaku selepas melalui step by step tindakan disiplin sebagaimana yang dibenarkan oleh Akta Kerja 1955. Baik, pertama sekali, bila melibatkan staf yang tidak perform, kenal pasti punca kenapa berlakunya ketidakperforman itu. Sebab apa? Sebab masalah tak perform ni boleh jadi mungkin satu sebab attitude, perangai dia sendiri yang tak nak perform sebaik mungkin. Yang kedua, mungkin masalah ni berpunca daripada isu peribadi, kena tinggal dengan awet ataupun berlaku kehilangan dalam kehidupan yang mana ia bersifat peribadi yang perlu diselesaikan oleh individu tu. Ataupun yang ketiga, mungkin dia kurang skill, kurang kemahiran, kurang knowledge, kurang pandai cara nak buat kerja yang menyebabkan dia tak perform. Yang pertama, kalau staff tak perform, beri latihan terlebih dahulu, ajar, guide, bagi SOP. Kalau tak perform juga, then barulah bawa masuk ke dalam program untuk tingkatkan dia punya performance. Dalam tempoh contoh masa sebulan, ada performance review, ada scope yang dia kena improve, ada part yang dia kena improve, and then supervisor dia monitor. Selepas sebulan ada perubahan atau tak, kemudian buat lagi sampai maksimum contohnya 3 bulan. Tak perform juga, barulah boleh ambil tindakan yang sepatutnya, yang dibenarkan oleh undang-undang. Bila berlaku tim yang tak perform, cepat-cepat ambil tindakan sebab kita takut jadi masalah yang lebih besar kepada company. Staff yang perform adalah kunci kepada company yang perform. Ada masalah nak urus pekerja? Contact YB Majikan.